adakah kerajaan tidak boleh membuat keputusan yang betul-betul bagus untuk kesejahteraan Malaysia because dia nak orang kurang pakai subsidi tapi dia jual kereta? Itulah, itu dalam polisi kerajaan pun PMX pun tahu hal ni kan. Macam mana dia nak alignkan, nak aturkan balik semua ni kan. Pada masa sama, kalau kita nak cut down ni, kita cerita pasal peluang pekerjaan, macam mana kita nak mencipta lagi, nak Malaysia nak jadi negara inovasi, nak transfer of teknologi. Kalau kita stop semua ni kan masalah juga. Betul. Kan? Jadi pening lah. Kita nak semua, tapi kita kena buat balancing lah. Bila kita buat balancing tu, bila kita nak grow tu, dia jadi slow lah. Sebab kita tak boleh nak satukan. Sebab terlalu banyak KPI. Neither here neither there. Tapi yang doktor, in my opinion, sepatutnya kilang-kilang macam di Tanjung Manim tak boleh serve rakyat Malaysia saja. They have to be built to serve an export hub. Betul, itu yang kita nak. Export ke satu ASEAN ataupun satu dunia. Betul. Tapi kalau you pasang untuk serve Malaysia saja, you are feeding the cycle of people kena beli kereta. Sebab kalau orang tak beli kereta, dan kilang tu tak boleh hidup. Kilang tak hidup, nanti orang hilang kerja, nanti kau marah pula. Kalau kilang tutup pun dah marah. Padahal bukannya masalah ni, masalah benda lain, tapi kena marah. So buat benda tu untuk ekspor. Kalau kita tengok, kita ambil Jepun ke, ambil Korea Selatan lah. Korea Selatan harga kereta murah kat sana. Tetapi the maintenance, the insurance, the petrol, the parking, very expensive. High, very expensive. Tapi dia maju juga dari segi teknologi. Betul. Dia boleh letak R&D, dia boleh buat kapal. Betul. Daewoo buat kapal. Dia boleh buat handphone. So teknologi dia very advanced. Berbanding dengan kita yang kereta kalau boleh nak murah, petrol dah murah, spare part pun murah, labor pun murah, so gaji pun rendah. So macam mana kita nak tingkatkan pendapatan rakyat?